Okey, kalau korang perlukan satu aksesoris untuk pakai ketika aktiviti outdoor dan juga dia pelbagai guna, yang ni mungkin sesuai. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Collection ni. So hari ni saya nak unboxing dan juga simple review lah ni satu aksesoris yang kita boleh pakai dekat tangan. Tapi yang bestnya sebab dia pelbagai guna untuk aktiviti outdoor. Okey, so jom kita keluarkan daripada dia punya plastik bag dulu. Packaging dia simple je. Sebab benda ni pun sebenarnya dia simple lah. Dia macam gelang tangan macam ni. Tapi dia banyak kegunaan dia. So yang ni dia sesuai untuk benda-benda yang survival lah. Contohnya dia ada kompas. Nanti saya akan share lebih detail lah apa yang ada kat sini. Kalau tak salah saya dia 5 dalam 1. Okey, ini adalah gelang tangan survival. So ini biasanya orang pakai waktu outdoor lah, ataupun kalau diorang hiking, diorang pakai ni. Even nak pakai pergi camping pun boleh. Sebab yang ni dia bagus, sebenarnya dia ada banyak kegunaan walaupun dia nampak simple saja macam ni. Okey, kalau beli akan dapat plastik, satu beg plastik macam ni. Simple je, tak ada kotak. So yang ni pun dia ada banyak warna lah. Yang saya ambil ni dia warna hijau. So kalau kita keluarkan plastik dia, rupa dia macam ni lah. Dia punya cantik. First kali dia ada paracord kat sini. Dia dah buat ikatan yang nampak macam gelang. Tapi dia punya paracord ni kita boleh buka sebenarnya. In case kalau perlu, dia boleh jadi satu tali paracord yang panjang. So pada sini dia memang sesuai untuk kita gunakan in case kalau kita perlukan nak buat ikatan ke apa. Tapi kalau tak perlu, kita just biarkan saja sebab dia boleh sambung macam ni. So dia akan jadi macam gelang tangan lah, yang mana kita boleh pakai kat tangan. Lepas tu dia ada banyak lagi kegunaan dekat sini. Okey, so ni dia punya rupa dia. Dia nampak macam gelang biasa, tapi dia banyak kegunaan. Nampak dia punya paracord dia pun memang dia dah ikat cantik macam ni. Tapi kalau kita dah guna dan nak ikat balik pun boleh juga. Cuma kena belajar lah cara ikatan dia supaya jadi semula jadi macam ni. Okey, so benda ni walaupun dia nampak simple je, tapi sebenarnya dia ada 5 kegunaan. First kali dia punya tali lah. Dia ada paracord kat sini. Saiz pun agak panjang sebenarnya kalau kita buka dia punya ikatan ni. So kalau kita perlukan tali untuk mengikat, so kita boleh buka lah. Tapi yang ni dia last option lah, sebab kalau kita dah buka, susah balik sebenarnya kita nak ikat balik jadi macam ni. Unless memang korang kena belajar lah cara dia. Okey, lepas tu yang kedua, dia ada satu pisau kat sini. Dia ada blade. Okey, nampak dia ada macam gerigi. So yang ni dia sesuai untuk korang potong benda-benda, contohnya macam tali ke apa. Okey, tapi dia taklah besar, cuma dia boleh lah potong benda-benda yang sesuai. Okey, lepas tu dia ada satu whistle kat sini. So ini yang ketiga lah. Whistle ni untuk kita bagi isyarat. Contohnya kalau kita kecemasan, sebab kalau kita jerit kadang kita tak mampu. Sebenarnya kalau kita tiup whistle ni dia lagi kuat. Contohnya whistle dia pun boleh tahan kuat. Saya try tiup. Memang kuat bunyi dia. Okey, lepas tu dia ada kompas dekat sini. Kompas ni pun penting juga kalau kita nak cari arah. In case kalau korang sesat dalam hutan, tak tahu arah kat mana, kita boleh gunakan kompas ni. Saya tengok pun dia macam function lah. Dia akan statik tunjuk ke arah utara belah sana. So kalau kita pusing pun dia masih lagi maintain macam tu. Okey, so tadi dia 1, 2, 3, 4 dan yang kelima dia ada ferro rod kat sini. Okey, dia ada flint stone kat sini. Maksudnya kalau kita nak hidupkan api, kita tak ada lighter, so kita boleh gunakan ferro rod kat sini. So nak guna dia wajib gunakan dia punya blade ni tadilah. Maksudnya kita boleh strikekan dia, nanti dia akan menghasilkan spark. Cuma yang ni memang kena berlatih lah, nampak dia dah ada spark. Yang ni memang kena, dia tak sesenang gunakan lighter lah, tapi dia masih lagi boleh menghasilkan api. Dia ada cara dia lah. Korang kena berlatih untuk menghasilkan api menggunakan ferro rod ni. Okey, yang bestnya sebab benda ni kita boleh pakai dekat tangan macam ni. So dia ada banyak warna, korang boleh pilih ikut warna yang sesuai. Lepas tu dia ada buckle, kita just pasang je dia buckle dia. Cuma dia macam agak leceh sikit. Okey, just tekankan saja. Right, so dia akan jadi macam ni lah. So dia punya pakai pun okey, just nice sahaja. Dia ibarat macam pakai gelang tangan. Okey, lepas tu dia selesa lah. Dia tak rasa berat. Lepas tu design dia pun cantik lah. Dia nampak outdoor. Lepas tu dia ada banyak warna. Yang ni warna hijau gelap. Dia ada yang warna camo. Korang boleh pilih lah. Warna hitam pun ada. Lepas tu dia punya pemakaian, dia nampak bergaya. Lepas tu dia sesuai untuk survival. In case kalau berlaku kecemasan, benda-benda ni memang sangat bantulah. Okey, yang bestnya sebab dia ada banyak kegunaan. Lepas tu harga dia pun tak mahal sangat dan dia sangat-sangat berguna. Okey, harga dia pun murah je. Kalau korang berminat boleh dapatkan dekat link.